So, batik day. So, kita nak photoshoot dengan sleepy. Not a photoshoot, just sedikit penggambaran. Guys, masih sama bawa sampah, bawa kasut sebab aku kasut, alamak, aku rasa pinggir aku cabut. Aku pakai kasut like umit dan aku sakit kaki nanti. And aku cakap dah nak lebih ke ni. But, I don't know, we're just planning. But today was so cute and pretty. Let's. Yay, so pretty. So hari ni kita pergi kelas dekat Tiza. Aiman tengah makan lagi. Saya dengan Maharban. So cute and pretty. So kita orang hari ni tak kelas sangat lah, tapi kita orang ada macam apa? Pembelajaran bomba. Macam tu lah. Kita kan masuk sekolah, belajar semua benda. Yeah, let's go. So nanti kita ada aku shot yang bomba tu macam mana. Alright. Makan. Kita ada orang berbaris. So hari ni kita buat photoshoot bersendirian. Ada Amni kat sini. Amni dapat baju batik, geng. Semalam kan kita cerita ya, Amni tak dapat baju batik kan. So hari ni bapak dia hantar. Walaupun dia macam muka tak rela macam pakai baju batik. Mahaban sikit. Aku lapar. Dan Amni lapar. Itu main point. Kita kat sini. Okay. Lele tak ada bomba pun. Ni lah bomba dia, Abang Mega. Abang Mega menyala. Kita orang group presentation. Bomba. So hari ni, so kita buat apa ni? Bos sikit tak nampak nanti. Kita orang tengah present. Ada adik kita esok ada present. Esok sama. Sekarang baru group 6-7. Kita kedua. Tapi stres lah. Macam mana kena duk semua orang dekat. Ni grup kita orang. Kau boleh sabar tak pagi tadi kita nak kena tekan-tekan. Petang kita tekan-tekan. Malam ni week 14 tau. Week 14 sepatutnya semua orang ada common sense, attitude dan etika. Ni week 14 ada lagi macam okay, bye. Last class. Okay, jom. PSDP. Selamat Hari Guru. Baik Azza, aku dah tak belajar dengan kau. Weh, Tanya dah habis FYP? Tanya dah habis FYP? Oh, nak gambar? So, kita dah habis makan gepuk. Yeay! Sudah tak? Kita tak makan dari pagi. So, ya. So, kita orang dekat masjid. It was gonna be, it's not really last. Cuma kita dah lama. Kita dah last week masjid week 3 atau 4. Mana tak pergi dah sebab busy. Oh no, week 7 kot. Lepas week 7 kita nak pergi dah. Diorang dah pergi solat Zuhur. So rushing. Ada kucing marah. Mana duduk sini saya? Like, tak boleh ke duduk sini? Ada tak? Dia marah. Jangan marah. Kita ni nak duduk je. Kucing. Nama awak siapa? Jangan marah. Sumpah jangan marah. Tak ada makanan pun. Jauh sikit boleh tak? Takut lah. So sekarang kau apa? Sekarang pukul
10.18. Kita orang baru habis. Kita kat library. Okay, hear me out Sekarang dah week 14. Dah hari Rabu. Semua orang dah wrapping off the semester. Kita orang esok ada kelas lagi. Minggu depan ada Viva. Minggu depan lagi kita tak ada study week pun basically. Kita orang Viva sepenuhnya. And then we don't have time for ourselves. The fuck kan. Lepas tu enjoy lah the moment. Cuma penat. Kau tahu tak? Enjoy sampai penat. Dia dah gelap dah macam apa. Aku sakit gila pinggang. Like walaupun dah alhamdulillah settle 2 bab, tapi sakit gila pinggang. So malam ni sambung lagi. Saya nak jumpa doktor. We love doktor. Sebab doktor kalau bagi jawab bagi result salah pun doktor okey je. Tapi aku okay, bye. Lepas tu kita nak pergi beli ice cream. We deserve ice cream for today. Let's go. So kita dah last class. Air akan berkering dekat permukaan bahan pembejal tu, dia akan menurunkan permukaan bahan pembejal. Dia dah percaya lah. Ya, sabar. Go Cikgu Dorin. Ready, Nurin. Tapi Nurin. 1, 2, 3. Betul lah, sehari kan dia sikit. Tak, ni kira 2 ke 1? Tak tahu, kira 1 je aku rasa. Sebab tak ada tu lagi kot. Dia kena asingkan. Tambah satu lagi. Macam ni. Oh, boleh ke? Tak cross ke? So ini apa? Selari ke sini? Dia bersiri, so dia tak nyala malam. Dia malam. Dia malam. Dia buat selari pula. Isi lembaran kerja. Pen. Jangan lagu ada api. Kita orang pecahkan dia. Oh, betul lah. Ni lah. Macam tu dia boleh bersambung macam tu lah batterinya. Macam mana? Ni. Oh, macam ni lah. Kesan juga satu meter dicampur. Oh, macam ni. Ya Allah. Macam ni. Ni kalau bersiri. Dia sambung dia. Ni kita buat selari pula. Ni selari. Sambung. Aku rasa tu lancar. Tu terang sikit. Kesan jika satu mentor dicampur. Sekejap, I main. Kalau satu mentor dicampur, mentor lain Dia kan tidak. Okay. Buat siri. Tempat buat selari. Siri belum. Selari. Ni tambah Wayar je dekat. Aku setengah ni. Dan fizik tak nak buat. Okay, go here. Adakah jawapan? Boleh dah main. Apa yang saya dah buat dengan kawan-kawan saya, pemancan di sini untuk positif saya. So, kita berdiri bilangan laluan arus Satu terjadi. satu saja. Untuk kecerahan mental bagi berdiri, Sorry. kesan jika satu mentor dicampur, jika kita berdiri adalah mentor lagi untuk laluan arus. Kita sedari bilangan dia banyak. Kecerahan mental cerah. Kesan
telah dicabut, marginitas dan enter yang lain masih demikian. So untuk formula yang kita berdiri, Dia tak nyala. voltage V sama dengan V Tak bersih. tambah V2 arus Yang bersambung dua je bukan dekat sini, dekat Suez. R sama dengan R1 tambah R2. Untuk kita senari formula voltage V sama dengan V sama dengan V2. Untuk Formula tak ada. Formula. Tak ingat. Dia sama IR. untuk kita senari I sama dengan I1 tambah I sama dengan I1 sama dengan I2. So, kita ramai bingo. Dah lengkap, dah susun. Cikgu Hafiza. Ngapa ni? Jangan semacam je dia. Cikgu Auni randa baik. Ada satu lagi. Lepas kita exercise. Kalau isotonic pula, siapa yang pernah masuk air dekat hospital? Auni. 500. Dalam tu ada air sekali. Dalam sen ni maknanya kondensasi. Okey. Terima kasih. Macam buat hal lah. Nampak. Kita pula let's go. Tak, kita pun dah baik kan. First time guna. Ambil gambar sini jom korang. So hi semua, hari ni hari Jumaat, last day of final year. Like legitly last day of final year. Walaupun dah tak ada kelas, but hari 23 Disember like akan ada pagi ni aku akan makan ke bengkel. Lepas tu aku nak jumpa SB. Lepas tu aku kena balik lunch and siap-siap. And then petang ni ada taklimat LMI. Lepas tu I will duduk library I guess for final beamer, my final beamer. So yeah, let's go. Bye bye. Kita bersama Eta dan bengkel Mr. Sihat. Bye, kita dah habis hantar Eta. Bye. Okay, salam kat Farah. Bye. Kita pergi sini pula Depan ni apa itu? Tak habis kau nak gosip. Dah. Bawah sikit. Masa dia tengok air sikit. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Silap tutur bicara jemari disusun, maaf dipinta. Saya mewakili ketua majlis menyusun 10 jari memohon kemaafan seandainya terdapat kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Saya sudahi majlis. Joshua kata-kata for week 14. Dia kata selamat mengajar kepada guru-guru yang bakal mengajar kecuali guru Sarawak. Dosa. Orang dah nak balik rumah ke? Tak, hari ni sudah. Sekarang kita macam tak sebenarnya pergi popular. Lepas tu untuk cari buku nak tuition tak had ni. Dah jumpa alhamdulillah. Lepas tu nak pergi makan dessert. We got the dessert. Yay. Buat video assignment. Sedap. Macam rambut. Rambut. Dia punya texture. Kena makan rambut lah. A binary operation R cross R. Ni apa ni? Macam nak baca nak tambah bodoh ni. Which is satisfy the identity. Apa? Dia beli apa? Tak, benda ni dia kena buy something dan dapat free benda ni. So tak, ni banyak benda kau boleh claim. Ni banyak. Aku perlu ke? Perlu. Astaghfirullahaladzim.
Aku nak cerah ni tunjuk dia apa? Apa Auni punya dapat apa weh? Kau cium siapa lah? Apa? Auni punya dapat apa? Auni dia dapat Auni dapat apa ni? Comel. Saya beli Singapore. So, I Tapi ada bawa beg tu tak?